Okay kan, aku baru saja dapat berita kemarin Jumaat, kawan sebaya aku, orang baik, meninggal dunia. Okay, untuk kita yang ada GERD dan anxiety ni, kalau dapat berita macam ni memang kita akan terkejut, otak akan terkejut. Lepas tu mula kita akan rasa tak selesa sini, rasa ketat. Lepas tu rasa tak boleh, susah aku nak cakap kan, tapi benda tu berlaku kat aku. GERD dan anxiety ni, bila otak terkejut, terus kita akan pergi ke mode fight or flight. Masa tu jantung akan berdebar, keadaan jadi semua tak kena, asid pun akan shoot naik. Semua tu akan bagi kita tak okey, tak selesa. Yang aku buat, aku stopkan keadaan apa yang aku rasa tu. Aku bertenang, tarik nafas pelan-pelan, cuba kontrol pernafasan, shoot dekat otak, bagi tahu kata kat otak yang kita ni sebenarnya selamat, tak ada apa-apa pun berlaku dekat kita. Kalau pada masa tu hampa ada air suam ataupun air panas, hampa boleh minum sikit-sikit. Duduk dalam keadaan bertenang. Kalau tak ada air panas, hampa boleh guna air apa pun yang ada kat situ, air kosong, hampa minum sikit-sikit. Duduk dalam keadaan tenang dan bercakap lagi yang kata kita ni sebenarnya ada dalam keadaan yang selamat. Okey, itu saja yang aku nak kongsikan dalam video ni. Yang tengok video ni, aku minta kita doakan supaya arwah sahabat aku tu, rakan aku tu, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan semoga menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi in the next video. Ciao.